Anda tahu tak bagaimana cara yang betul solat sunat rawatib ketika musafir? Ramai orang yang keliru. Dia kata, musafir ni kan penat. Jadi aku buat yang fardu pun dah kira bagus dah. Solat sunat ni tak payah buat pun tak apa. Betul, tak buat pun tak apa. Tapi kita kena sentiasa ingat bahawa solat sunat ini adalah untuk menampung solat fardu kita yang tak berapa sempurna itu. Jadi kalau boleh, buatlah. Jadi siapa yang nak buat solat rawatib ketika musafir, caranya macam ini. Kalau jamak zuhur dengan asar, sama ada takdim ataupun takhir, yang pertama solat sunat qabliyah zuhur, yang kedua solat fardu zuhur, yang ketiga solat fardu asar, yang keempat solat sunat ba'diyah zuhur, dan yang kelima solat sunat qabliyah asar. Kalau jamak maghrib dengan isyak, sama ada takdim ataupun takhir pula. Pertama solat fardu maghrib, kedua solat fardu isyak, ketiga solat sunat ba'diyah maghrib, keempat solat sunat qabliyah isyak, kelima solat sunat ba'diyah isyak, dan yang keenam solat sunat witir. Mudah kan? Jadi jom kita amalkan. Dulu keliru, sekarang dah tahu.